Grand. Hari yang paling indah adalah kita dan esok pun dah Ramadan. Saya rasa apa-apa buat apa Ayah. Oh, you. You. Ayah esok kerja ke? Alah, mestilah kerja nak. Ayah balik nanti balik lambat ke lewat? Lewat. Kenapa pula? Sebab tahulah kan ayah ni kerja banyak. Dah tu saya nak buka puasa dengan siapa? Tak apalah, nanti ayah beli orderkan kamu Grab food. Okeylah, jomlah kita makan malam dulu. Yalah, esok nak puasa dah. Ayah ada masak sedap-sedap tak? Ada lah, sekejap. Mana makanan tu? Mana dia? Tak nak buah. Dia cepat. Satu kat dapur lah tak. Ya. Yelah. Kat dapur je. Kat sini tak boleh letak. Oh shit. Asal satu kat situ? Oh, biasalah. Oh, bapak nak bagi. Nanti kan ada kucing. Hilang tak? Okey, ya. Saya dah kenyang. Oh, dah kenyang? Okey, janganlah. Tidur dulu. Nanti bapak kejut sahur Sahur nanti nak makan apa? Nak makan pisang. Okey. Nanti bapak kejut sahur pukul 5 tau. Yalah. Saya nak pergi tidur. Assalamualaikum. Aku salah. Good night. Ui, dia pakai babi buta ni sahur apa benda? Ya, jom sahur. Lemak, dah lewat. Alah, ayah dah nak pergi kerja. Jangan makan dulu, ayah nak bersiap. Okey. Pizza je lah. Ini pula yang kerja. Kita tak makan pula. Dari pagi sampai Madonna hadihi salati lillahi ta'ala. Amin. Mana ayah ni? Ya. Ayah dah bekerja ke? Okey. Dah lah. Dah. Baik. Si kamu makan ayah order ke Okey lah. Assalamualaikum. Ni pun untuk kamu call. Ayah telefon. Sejak bila? Lama dah. Lama dah. Kereta mana kereta? Kereta ayah tak naik kereta. Sekejap. Puasa? Kau pula ni? Uyo. Kereta Okay, bye lah. Bye. Ayah pun nak kereta. Langsat nak tunggu untuk puasa ni. Woi.
Kenapa kau tak buat kerja lagi ha? Oh, kau main phone je. Aku suruh kau buat kerja, kau pergi main phone. Oi, kau tahu sama orang dekat dunia ni tengah tu tau bayar taxes kita. Cepatlah buat kerja weh. Hei, itu pun kau nak tu. Dah cepat. Aku ni busy tau kat kertas. Bosannya. Dah nak petang ni. Kau layan dulu lah, suruh dia makan ni. Hello. Saya lapar. Seknya dah petang ni. Nak makan apa? Saya nak makan KFC. Ayah tak balik ke Ramadan ni? Oh, ayah busy. Okay, ayah jaga diri Okay, Assalamualaikum. Ya, hello. Oi, ni banyak kerja lah. Punya insurans tu semua tak airan aku. Punya kerja semua letak lah gitu. Nanti kau semua packing semua dengan tu dan tu ya. Assalamualaikum. Ya, siapa tu? Masuk. Oh, kamu punya. Kenapa Cakap. Bos. Apa? Cakap lah nak apa? Nak balik kerja boleh? Kerja kau dah siap ke belum? Kerja kau dah siap ke belum? Tak ada. Tak kira nak teman anak ke? Oh, belum siap. Nak siap nak dah balik? Tak ada kau. Kau pergi sambut kerja. Aku tak airan kau nak teman anak ke apa. Dah, pergi buat kerja. Tak ada. Nanti kan aku tak bayar gaji kang. Dah, pergi buat sama kerja. Aku busy lah. Orang tu ni. Ya, hello. Busy. Kerja macam-macam banyak ni weh. Ya, tahulah kan gaji kan apa. Yelah. Tak boleh balik lagi ni. Mana aku bunyi? Hello? Maksudnya kenapa ya? I tak balik. Kenapa? Aduh, alah, tapi tak best lah adik makan seorang je kat rumah. Yelah. Okay lah, Assalamualaikum.
Oi, kau dah boleh balik dah. Dah malam buta ni tu. Dah, pergi balik. Aku tak tengok muka kau lagi dah. Malam sekarang. Hari indah sama ni. Weh. Mana ayah ni? Tak balik-balik lagi. Dah pagi dah. Hello? Nah, ya? Apa? Hello? Saya kena balik cepat. Ya! Jangan mati ya! Mana? Mana ya? Ya! Ya! Apa jika ya? Ya, bangun ya. Jangan tinggalkan aku seorang. Ya, bangunlah ya. Saya benar-benar tunggu ayah. Ya, jangan mati. Apa? Tidak, ya. Ya. Saya tak tinggalkan ayah. Okay guys, itu sahaja tu video hari ni. Harap korang suka sebab video ni akan ambil banyak proses editing dan semuanya. Dan terima kasih juga kepada saya punya member Harik. Harik cakap hi. Saya terkeluar. Saya kena remove tiba-tiba ya guys. Tak boleh masuk. Nah, ya, macam tu. So guys, saya benda ni kita ada banyak kerja lah untuk dua orang. Sebab buat video ni dua orang bukan senang. Okay. So harap korang suka video itu ya. Sebab kita buat banyak proses editing. So itu saja untuk video tu hari ni. Terima kasih untuk like, subscribe, share video ini kalau korang suka. Bye. Assalamualaikum.